Hai, Assalamualaikum tuan-tuan. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di Unggas Puan Keraton Channel. Okey, dah lama dah saya tak buat video cuci telur itik ni. Ni dah dia tuan-tuan. Hasil daripada kenakan sendiri. Bolehlah. Nak cuci ni bukan senang juga tuan-tuan puan-puan. Agak makan masa. Nak beli mesin, maklumlah. Itik tak banyak sangat. Jadi terpaksa lah gosok macam ni sebiji-sebiji. Kalau itik banyak, bolehlah. Orang kata padan lah kalau beli mesin. Mesin cuci telur dia pun boleh tahan juga harga dia. Oleh kerana itik tak berapa banyak, kita gosok je lah macam ni sebiji-sebiji. Ni untuk buat telur masin ni. Kita basuh bersih-bersih. Gosok bersih-bersih. Allah Akbar, jatuh pula. Pecah ke? Oh, crack dah. Tak apa. Tak tepi. Basuh yang lain. Itulah dia tuan-tuan. Kena kena agak berhati-hati sikit. Silap pegang, memang jatuh, retak lah. Tapi tak apa. Yang retak tu nanti kita masak, makan sendirilah. Okey lah. Okey, basuh bersih. Gosok sikit kulit-kulit telur ni bagi dia nampak cantik. Daripada bersih daripada segala kotoran. Dia bukan apa tuan-tuan perempuan, dia kadang-kadang bila lantai tanah tu basah hujan. Sekarang ni tempat saya ni kadang-kadang hujan. Jadi dia agak berlecah lah. Dia akan jadi macam berselut macam tu. Tu yang telur ni nampak agak kotor sikit. Kalau cuaca kering, okey. Taklah kotor sangat. Okeylah. Saya nak cuci dulu telur-telur ni. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.